أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fatah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra wal hazana ila syi'ta sahla. Allahumma innaka 'afuwun karim. Tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa masyayikhina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati lagi saya kasihi kepada Ustaz Al-Imam, yang saya hormati saudara pembimbing serta barisan ahli jatuh kuasa masjid, yang saya hormati juga barisan asatiza, tuan-tuan guru, yang saya muliakan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat bersama kita bertemu pada malam ini, dan insya-Allah Taala pada malam ini kita berdoa kepada Allah Taala moga-moga sedikit masa yang Allah Taala kurniakan kepada kita ini dapat sama-sama kita melakukan kebaikan, dapat sama-sama kita melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Allah Taala telah memerintahkan kita untuk kita mempelajari sesuatu dari ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini, dan moga-moga kita mendapat kebaikan darinya insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan kembali ke surah Al-Ahqaf yang telah pun kita mulakan pada dua minggu yang lalu, di mana insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama membaca bermula dari awal surah ini yang berada di muka surat 502 dalam Quran biasa, dan dalam Quran terjemahan kita di muka surat 513. Dalam Quran terjemahan 513, dalam Quran biasa dari muka surat 502. Dan insyaAllah kita akan baca kembali dari awal surah ini hinggalah ke ayat yang ke-8 insyaAllah ta'ala. Di mana tuan-tuan puan sekalian, kita telah pun baca surah ini ataupun bahagian ayat ini, dan sedikit penjelasan telah pun kita kongsikan pada ayat yang ke-4 dan pada kalimah itu. Jadi insyaAllah kita akan teruskan saja dari sudut pembacaan kita insyaAllah. Muka surat 513 dalam Quran terjemahan dan 502 dari Quran biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim.
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. Okey, saya ingat tak apa saya berhenti sekejap. Okey, kita tengok pada kalimah yang berikutnya ni tuan-tuan, iaitu alif, hamzah, ta, waw, nun, ya. Okey. Dalam perkongsian kita pada pertemuan kita sebelum ini, kita ada sebut perkara ini, cuma saya ingat tak apalah kita ulang balik. Di mana kalimah ni tuan-tuan, dia ada berlaku sedikit perubahan yang agak besar lah. Maknanya besarnya maksudnya dia berubah terus dari segi hurufnya. Iaitu di mana apabila kita tengok terutamanya pada, kalau kita tengok pada huruf alif tu, sebab alif tu tak ada baris, maka biasanya apa yang kita akan faham tuan-tuan? Kita akan tengok pada baris yang berada pada huruf yang ketiga. Iaitu huruf yang ketiga tu huruf ta baris depan. So, biasanya kita akan tengok kat situ dan kita akan baca utuni. Tapi dia tak baca utuni. Dia berubah secara total dari sudut pembacaan dan juga huruf yang ada di situ. Iaitu kita akan baca macam mana? Menurut riwayat Imam Hafs daripada Al-Asim, kita akan baca iaitu alif baris bawah dan hamzah itu berubah menjadi huruf ya. Alif baris bawah, hamzah itu berubah sepenuhnya digantikan dengan huruf ya. Tuni itu baca biasa. Jadi bila kita baca, mana kita baca ibtidaan. Mana bila kita baca nak memulakan bacaan daripada sini, sebab sebelum tu ada tanda yang boleh kita berhenti pun boleh, tak berhenti pun tak apa. Cuma nanti kita bincang yang itulah. Cuma pada kalimah ni, bila kita nak memulakan bacaan kita dari situ, maka kita akan baca macam mana? Alif baris bawah,
Hamzah ditukarkan dengan huruf ya, maka dia akan jadi ituni. Ituni. Okey, kenapa dia berubah? Benda berubah ni ialah kita sebenarnya benda ni dibincangkan dalam bab tata bahasa Arab ataupun dalam dipanggil ilmu saraf. Jadi sebenarnya asal kalimah ni dia sebenarnya huruf apa sebenarnya, kat situlah yang menyebabkan kenapa dia berlakunya perubahan secara total. Okay. Jadi bila kita baca, mana kita nak mulakan bacaan kita daripada kalimah ni, kita akan baca dia itu ni. Itu adalah daripada riwayat kita. Kita nak tahu betul ke tak betul tuan-tuan tu, dalam pertemuan lepas saya sebut, kalau kita adalah kat masjid kita ke kat rumah kita ada Quran Majid, Quran lama tu, kita cari surah ni, kita akan tengok dia punya ejaan dah jadi alif ya. Sebab itulah ejaan dia. Itulah pembacaan dia. Itu biasa kita nak tahu, kita tengok situ. Nak tahu lagi satu lagi macam mana? Kita dengar kat radio lah, kat YouTube lah. Yang lepas saya sementara azan masa tu, saya ingat saya takut saya salah. Saya buka Mansyari. Mansyari, jadi sudah sebelum saya buka, jadi dia baca jelas. Itu ni bi kitab. Jadi bila kita memulakan bacaan kita daripada kalimah ni, dia akan jadi itu ni. Tetapi, sebab kan kalau kita tengok pada sebelum itu ni tu ialah as-samawat, ada sad lam ya. Sad lam ya ni maksudnya wasal. Maksudnya dia adalah tanda yang mana kalau baca diteruskan bacaan lebih baik daripada kita berhenti. Cuma masalahnya tanda-tanda ni biasanya dia daripada ayat-ayat yang panjang. Jadi kalau kita tak berhenti tu ngah jugalah. Jadi kita berhenti. Tak apa, tak jadi masalah, dia tidak mengubah maksud dan sebagainya. Cuma katalah tuan-tuan nak baca sambung. Baca sambung macam mana? Baca sambung dia akan pergi balik macam mana ejaan yang ada dalam Quran. Maksudnya kita baca macam mana? Saya bagi contoh, kalau kita baca sambung, am lahum syirkum fis samawati tu. Samawati itu ni akan pergi balik pada ejaan yang asal. Tetapi apabila kita berhenti samawat dan kita nak ambil daripada kalimah itu ni tu, kita akan baca itu ni bi kitabim min qabli hadza aw atharatu min ilmin in kuntum shadiqin. Ini satu-satunya tempat di dalam Al-Quran yang berlaku disebut sebagai tabdil, iaitu perubahan pada huruf kalimah itu atau pada huruf yang ada di situ dan dibaca mengikut perubahan yang baru. Kenapa? Itu biasa anak-anak kita yang mahir dalam ilmu saraf, dia tahu kenapa berubah kat sini. Sebab dia akan tengok balik kata dasar dia dan sebagainya. Okay. Jadi kita baca macam mana? Kita baca itu ni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Sambil balik daripada kita baca dari situlah. Alhamdulillah syaitan rajim. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilm. Itu pun kita baca pada kadar berapa panjang. Kita baca kadar dia pada 2 harakat. Sebab apa? Dia dah jadi mat asli kat situ. Sebab alif baris bawah, ya baris mati, kan? Sebab hamzah tu dah tukar jadi ya. Jadi ya baris mati, sebelumnya baris bawah. Jadi dia adalah mat asli. Jadi kita baca kadar 2 harakat. Okay. Au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Wa man adallu mimman يدعو من دون الله من لا يستجيب له
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. Okey, kita bagi kat sini. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Jadi itu tadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, dari ayat keempat hingga dari ayat awal surah Al-Ahqaf hinggalah ke ayat yang ketujuh, insya-Allah. Jadi moga Allah Taala berikan kebaikan kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya sekalian, surah Al-Ahqaf telah pun kita mulakan dari sudut tadabburnya sehinggalah ke ayat yang ketiga, dan insya-Allah kita akan terus dari ayat keempat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zurina maulana Muhammad wa barik wa sallim. Qala Allah taala, qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabin min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang menentang kamu, ara'aitum ma tad'una min dunillah, terangkanlah kepada aku mengenai apa yang kamu sembah melainkan Allah. Aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawati, perlihatkanlah kepadaku apakah yang mereka telah ciptakan daripada bahagian bumi ini. Am lahum syirkun fis samawati,
Atau adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Allah? Fis samawat, dalam mencipta dan mengurus langit. Itu ni bi kitabim min qabli hadha. Bawakanlah kepada aku sebuah kitab daripada Allah yang lain daripada Al-Quran. Atau atharatin min ilmin in kuntum sadiqin, atau sebarang keterangan yang berdasarkan kepada ilmu, yakni peninggalan orang-orang terdahulu jika kamu adalah orang-orang yang benar tentang dakwaan kamu. Tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala mencabar ataupun membuat dua cabaran kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Mereka-mereka yang tidak menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan mereka, maka Allah Taala telah membuat dua cabaran. Iaitu yang pertama Allah Taala sebut, buktikan kepada aku, kata Allah, Tuhan yang kamu sembah itu ada cipta sesuatu. Buktikan, tunjuk benda yang mana kamu kata dia cipta. Dan apakah dalil yang mengatakan benda itu mereka ataupun Tuhan kamu yang cipta? Jadi Allah Ta'ala nak mencabar mereka-mereka ataupun mereka-mereka inilah yang menyembah Tuhan yang lain daripada Allah. Bagi tahu, tanya Tuhan kamu, suruh Tuhan kamu bagi tahu kepada kamu, Tuhan kamu buat apa? Apa benda yang dia cipta? Haiwan ke? Jangan banyaklah. Daripada banyak-banyak haiwan yang ada kat alam ni, ambil satu. Kambing ke, kucing ke, lembu ke. Yang Tuhan kamu boleh bagi tahu kepada kamu, yang tu dia cipta. Jadi dia boleh bagi tahu tak? Macam mana nak bagi tahu? Dia batu. Dia tak boleh bagi tahu. Dia pun orang lain buat kan. Jadi macam mana dia nak bagi tahu kepada kamu yang dia telah mencipta sesuatu? Kamu kata dia mencipta Tuhan sekalian alam. Jadi tanya Tuhan kamu tu, dia buat apa? Hang buat apa? Jadi dia buat apa? Suruh dia bagi tahu. Jadi of course lah dia tidak boleh bagi tahu tuan-tuan. Sebab apa? Dia sendiri pun tak boleh nak bercakap. Jadi itu cabaran pertama. Jadi Allah Ta'ala cabar itu bukan satu dari sudut nak mempersendakan pemikiran dan juga fahaman mereka-mereka yang ingkar kepada Allah ini ataupun yang tidak beriman kepada Allah ini. Satu, Allah Ta'ala nak mempersendakan. Satu, cabaran Allah Ta'ala juga sebenarnya dari satu sudut ialah untuk membawa manusia balik untuk berfikir secara waras. Fikir balik. Tuhan kamu ni boleh cakap tak kepada kamu yang dicipta? Ada tak kamu pernah dengar yang dia cakap? Sebutlah. Jadi Allah Ta'ala dari satu sudut nak mempersendakan fahaman, dari satu sudut nak ajak manusia supaya berfikir. Allah Ta'ala berikan kepada manusia ini kesempurnaan dari sudut pemikiran dan juga akal. Walaupun akal manusia, tuan-tuan, dia ada had dia, tetapi dalam bab ketuhanan ini, benda-benda ini adalah benda-benda yang sangat asas dan manusia boleh berfikir. Jadi Allah Ta'ala cabar, suruh tengok. Okey, yang pertama, cabaran Allah yang pertama kepada mereka-mereka tidak beriman kepada Allah, iaitu kamu sendiri kata yang bahawa Tuhan-Tuhan ni semua, Tuhan kamu, dia yang mencipta alam ni. Api tanya. Jadi confirm dah jawapan yang pertama ni, cabaran dah tak boleh nak dibalas. Sebab apa? Tuhan tu tak boleh nak bagi tahu. Yang kedua, Allah Ta'ala cabar, itu ni bi kitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Allah Ta'ala kata, okey, sebut pula, tunjukkan kepada aku satu kitab yang lain dari Al-Quran yang mana ada beritahu kepada kamu bahawa Tuhan kamu itu yang mencipta segala alam. Jadi kalau ada dakwaan itu, kamu percaya kan? Okey, kamu percaya, pergi tanya balik. Hari nak terus tanya balik lah. Percaya saja, tapi tak boleh bukti, susah. Jadi kita percaya sesuatu, tuan-tuan, kita percaya mesti dia berdasarkan kepada dalil dan dia berdasarkan kepada dalil yang jelas, bukti yang jelas. Kalau setakat satu statement saja kita percaya,
tanpa kita selidik balik, itu tak cerdik nama dia. Jadi kamu percaya, pastinya dalam kitab agama kamu akan bagi tahu bahawa Tuhan kamu yang cipta benda semua. Okey, kamu percaya ke satu sudut. Tapi mesti dibuktikan dari sudut Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri bagi tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah bagi tahu sendiri kepada manusia melalui Al-Quran dan melalui daripada sumber-sumber yang lain bahawa Allah Ta'ala yang telah mencipta benda ni. Selain daripada Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bagi tahu kepada manusia dengan cara yang pelbagai bahawa benda-benda tersebut Allah Ta'ala yang cipta. Macam mana Allah Ta'ala bagi tahu dari sudut yang lain? Iaitu Allah Ta'ala bagi tahu dari sudut asal-usul dia. Asal-usul yang mana manusia tak boleh nak cerita benda itu semua. Sebagai contoh tuan-tuan, di dalam Al-Quran ada dua tempat di mana Allah Ta'ala cerita tentang proses penciptaan manusia. Mungkin pada kita yang hidup zaman sekarang ni, kita akan rasa macam, oh tak ada apa pun, kita memang tahu proses tu. 9 bulan, 10 hari tu, dalam perut ibu tu, kita tahu dah macam mana proses. Zaman sekarang ni dia tahu. Tapi zaman orang Quraisy, zaman Nabi SAW, hampir 1500 tahun yang lalu, manusia tak tahu apa yang macam mana proses berlaku dalam perut ibu ni. Bermula daripada persenyawaan dan sebagainya sampai dia lahir. Dan apa yang berlaku dalam tu, dia punya pergerakan dan sebagainya, proses dia tu, fasa demi fasa tu, manusia tak tahu. 300 mungkin 100 mungkin 200 tahun yang lalu saja manusia baru tahu macam mana proses tu berlaku secara sains ni. Jadi Allah Ta'ala sebut, aku cerita pada kamu satu bukti yang mana aku yang cipta manusia. Apa bukti aku cipta manusia? Aku ceritakan kepada kamu benda yang kamu tak tahu tentang manusia. Apa dia? Proses penciptaan dia. Apa lagi proses tentang manusia yang aku tahu yang kamu tak tahu? Iaitu aku telah menyediakan kepada makhluk ni, khususnya kepada manusia, benda yang namanya takdir. Proses apa yang dia akan buat sampailah dia mati, dan apa berlaku selepas mati semua aku dah buat. Dan benda itu kita beriman yang namanya takdir tadi. Jadi Allah Ta'ala bagi hint satu benda, dan untuk manusia percaya. Masalahnya tuan-tuan, Tuhan lain tidak mampu untuk membuktikan bahawa dia cipta benda itu. Mungkin kalau orang kata, tapi satu dua benda je Tuhan orang Islam mencipta. Cukuplah tuan-tuan nak bagi tahu bahawa Tuhan orang Islam ni yang mencipta. Dikala Tuhan lain tidak mampu nak cipta sikit pun. Jadi Allah Ta'ala bagi tahu dua cabaran ini. Dan pasti dua cabaran ini tidak akan mampu disambut oleh mana-mana mereka orang atau mana-mana golongan yang telah beriman selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya kalau kita buka dalam Al-Quran, sebenarnya ada beberapa tempat lagi di dalam Al-Quran yang mana Allah Ta'ala sebut benda itu menjadi sumber rujukan kepada penciptaan alam. Sebagai contoh tuan-tuan, kalau kita baca surah Yasin sebagai contohnya, Allah Ta'ala nak buktikan bahawa Allah Ta'ala yang mencipta planet. Antaranya Allah Ta'ala sebut, wal qamaru qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Allah sebut tentang bulan dan juga matahari, di mana kedua-dua benda ini, bulan dan juga matahari ini, Allah sebut sebagai contohnya, mereka kedua-duanya bergerak di atas orbit dia sendiri, ada laluan dia. Pada zaman tu mana ada perkataan orbit tuan-tuan? Zaman Nabi SAW mana ada orbit? Mana orang tahu tentang orbit? Bahawa mustaqarrin laha tu, mustaqar tu maksudnya tempat di mana dia bergerak. Dia ada laluan dia. Tak mungkin benda yang mana manusia pada waktu tu dia akan tahu ada namanya orbit. Jadi apabila manusia tengok balik benda tu, maka manusia akan tahu bahawa ini hanya Tuhan saja yang boleh tahu. Dan pernah kita cerita dulu tuan-tuan, dalam dua pertemuan kita sebelum ini mungkin, atau tiga pertemuan kita dalam surah Al-Hadid yang lalu, di mana Allah Ta'ala sebut tentang wa anzalnal hadid, dan Allah Ta'ala sebut kami telah menurunkan besi. Dan kita dah sebut lagi tu, apa maksud menurunkan besi? Ulama tafsir zaman dulu, zaman salafus salih, mereka menyebut anzalna ni maksudnya Allah Ta'ala memurniakan kepada manusia satu benda, satu hasil bumi yang namanya besi, yang sangat penting dalam peradaban manusia. Jadi dia adalah satu kurniaan yang besar.
Tetapi zaman sekarang kalau kita buka sikit, buat sikit pembacaan tuan-tuan, maka kita akan jumpa ada kenyataan sains yang menyebut bahawa besi ini ialah benda yang bukan berasal dari bumi. Dia berasal dari tempat lain. Hingga ada teori yang mengatakan besi ini datang ke bumi ini ialah disebabkan oleh berlaku satu dentuman, satu pelanggaran yang kuat hingga menyebabkan benda itu kena ke bumi dan akhirnya sebati dalam jadi sebahagian daripada bumi. Sebabkan berjuta-juta tahun dulu pernah berlaku pelanggaran oleh satu macam komet ataupun mungkin planet ke apa ke, yang mana dia punya isi dalam komet tu ataupun dalam bintang tu ialah besi. Jadi itu andaian ataupun teori-teori yang dibuat oleh para orang-orang yang bijak pandai. Jadi nak cerita tuan-tuan bahawa ayat yang keempat ini bagi tahu pada kita Allah Taala telah membuktikan kepada kita. Walaupun kita tak nampak proses tu berlaku, kita tak nampak Allah Taala buat benda tersebut, tapi Allah Taala telah bagi tahu kepada kita macam mana Allah Taala telah buktikan kepada kita bahawa yang mencipta alam ini Allah, dengan cara Allah Taala bagi tahu benda-benda yang manusia pasti tidak akan tahu, melainkan Tuhan saja yang tahu. Yang saya sebut tadi sebagai contohnya proses penciptaan manusia. Walaupun ringkas Allah Taala sebut, tapi Allah Taala sebut 40 hari, 120 hari, benda-benda tersebut Allah Taala sebut dalam Al-Quran. Kemudian Allah Taala sebut, in kuntum sadiqin, jika kamu adalah di golongan orang-orang yang benar terhadap dakwah kamu. Kalau kamu betul-betul kamu kata Tuhan kamu itu itulah Tuhan yang sebenar, buktikan dari sudut fakta, buktikan dari sudut penulisan, dan buktikan juga dari sudut Tuhan kamu sendiri yang bagi tahu bahawa dia yang cipta. Kena sebut, kena buktikan. Pastinya kedua-dua cabaran ini tidak akan mampu dijawab oleh sesiapa pun yang tidak beriman kepada Allah. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, Allah Taala berfirman pada ayat berikutnya, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun." Allah Taala berfirman pada ayat yang kelima, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah sesuatu yang lain dari Allah, yang tidak dapat memperkenankannya, yakni permintaannya semenjak di dunia hinggalah ke hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan makhluk-makhluk yang mereka sembah itu tidak menyedari atau tidak memberi layanan yang baik kepada permohonan mereka, kerana berhala-berhala itu adalah benda-benda yang mati dan tidak berakal. Itu syarah daripada ayat tadi lah. Jadi Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala nak kita berfikir lagi, atau Allah Ta'ala nak manusia yang tidak beriman kepada Allah ni, yang menyembah selain Allah ni, Allah Ta'ala kata, fikir, aku nak bagi tahu lagi, ataupun aku nak kamu berfikir dengan kenyataan aku ni. Apa kenyataan Allah? Iaitu, cuba kamu minta doa dengan dia, kamu tengok apa respon dia. Doa. Tuhan kamu depan kamu kan, depan mata kan, kamu doa, kau tengok apa dia buat. Ada tak dia respon apa-apa? Ada tak dia kata, okey, nanti aku perkenankan? Ada tak? Ke dia macam tu juga? Ke dia senyum macam tu juga? Ke dia keras macam tu juga? Jadi Allah Ta'ala kata, tengoklah. Kamu buat macam mana? Dan okey, kalau kamu rasa mungkin dia tak layan kamu, cuba tengok ada tak haiwan-haiwan lain tu yang pergi dekat benda tu, dekat Tuhan yang kamu kata tu Tuhan kamu tu, dia pergi, haiwan-haiwan tu pergi dan buat cara menyembah. Maksudnya, contohlah tuan-tuan, seekor lembu pergi dekat benda tu, dia pun dia cakap bahasa lembu tu, kemudian tiba-tiba dia tunduk kepala, kemudian dia duduk ke. Ada tak? Pernah jumpa tak? Itu pun tak ada. Jadi macam mana Allah Taala kata nak bagi balik mafhum mukhalif ni, maksud sebaliknya nak bagi tahu kepada kita, nak bagi tahu kepada manusia khususnya tidak beriman kepada Allah ni, gunalah akal. Kamu doa, apa respon Tuhan kamu? Nampak tak apa-apa respon? Kemudian gunalah akal juga. Ada tak haiwan-haiwan mana-mana? Mungkin kamu, macam saya sebut tadi, dia tak nak layan kamu. Okeylah, tak apa. Ada tak haiwan-haiwan lain yang selain dari kamu ni yang pergi dekat situ, kemudian dia bercakap ke apa ke, dan
Tuhan yang kamu kata Tuhan tu direspon, atau kita tengok reaksi haiwan tu macam mana. Masalahnya semua benda tu tidak ada. Semua benda itu tidak berlaku. Dia macam tu juga. Jadi dua ayat ni Allah Ta'ala nak mengajak manusia, khususnya saya sebut tadi, yang tidak beriman kepada Allah, untuk berfikir, menggunakan akal kecerdikan yang Allah Ta'ala beri, dan kemudian tengok, bertindaklah dengan matang, dan buang ego kita, kesombongan kita, terimalah hakikat yang kita telah melakukan kesilapan, dan tidak menjadi masalah sebab manusia ni memang melakukan kesilapan. Jadi kalau kita dah tengok benda tu, kita dah faham, kita dah boleh fikir, dan kita nampak pun bukti jelas benda tu memanglah seperti mana Allah Ta'ala sebut macam tu, betul lah memang jadi macam tu. Jadi kenapa tak kamu, orang kata, tarik handbrake, terima hakikat kamu salah, dan akhirnya kembali kepada Allah. Dan Allah Ta'ala dengan rahim Allah Ta'ala, kamu kembali kepada aku, kata Allah, aku ampunkan segala dosa kamu. Aku jamin. Segala-galanya aku jamin. Jadi rugilah tuan-tuan dikala peluang itu Allah Ta'ala tawarkan. Tetapi itulah, kita dah bercerita bahawa hidayah ni adalah milik Allah. Bila Allah Ta'ala nak bagi, maka manusia boleh menggunakan, bila Allah Ta'ala nak bagi, maka manusia akan dapat. Sekiranya Allah Ta'ala tak nak kurniakan, maka macam itulah kekallah mereka dalam keadaan kufuran dan juga kesesatan. Sebabnya tuan-tuan, kalau kita kembali, bila kita tengok ayat-ayat macam ni, maka maknanya akhirnya Allah Ta'ala nak bagi tahu pada kita nak mengenal Tuhan ni, salah satu caranya ialah dengan kita menggunakan akal kita. Dan dalam surah Al-An'am sebagai contohnya menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim, di mana baginda belajar menggunakan akal untuk belajar mengenal Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lihat pada hari ini tuan-tuan, mungkin bila kita tengok kepada apa yang Allah sebut ni, maka kita akan faham juga ramai di kalangan sahabat-sahabat kita yang memeluk Islam, yang menjadi Islam yang hebat, ialah kerana mereka menggunakan akal dan juga kecerdikan mereka. Mana mereka membaca Quran, mereka membuat kajian, membuat perbandingan dan sebagainya, maka mereka melihat kebenaran Al-Quran tu. Jadi, kalau zaman sahabat Nabi SAW, ramai yang masuk Islam berbagai cara. Ada yang masuk Islam disebabkan oleh akhlak Nabi dan sebagainya. Zaman kita, orang masuk Islam bukan sebab akhlak orang Islam. Orang masuk Islam sebabkan mereka membuat kajian, menggunakan akal mereka, kecerdikan mereka dalam memahami Al-Quran, dan kemudian Allah Ta'ala beri kepada mereka petunjuk. Okay. Wa idza husyuran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ayat yang ke-6, manusia dihimpunkan untuk perhitungan amalnya pada hari akhirat. Nescaya segala yang disembah itu menjadi musuh kepada orang yang menyembahnya, dan segala yang disembah itu tidak mengakui penyembahan mereka kepadanya. Jadi tuan-tuan, kita berhenti sebentar untuk bila luar pada azan. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-6 insyaAllah. Silakan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Okey, kita sambung sikit tuan-tuan. Jadi dalam ayat yang ke-6 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin." Allah Taala sebut manusia dihimpunkan untuk perhitungan amalnya pada hari akhirat. Nescaya segala yang disembah itu akan menjadi musuh kepada orang-orang yang menyembahnya. Dan segala sembah itu juga tidak akan mengakui penyembahan mereka kepadanya. Tuan-tuan sahabat-sahabat yang saya sekalian, dalam ayat yang ke-6 ni Allah Ta'ala bagi tahu pada kita bahawa apa yang akan berlaku pada hari akhirat nanti kepada dua kumpulan ni, iaitu kepada Tuhan yang disembah oleh mereka dan kepada mereka yang menyembah Tuhan. Jadi yang akan berlaku ialah Allah Ta'ala sebut nanti ke akhirat nanti berhala-berhala ni akan menjadi musuh kepada orang yang menyembah. Dia akan kata apa? Bila Allah Ta'ala tanya kepada berhala-berhala tu, wahai berhala, kenapa orang sembah kamu ni? Dia kata, wahai Tuhan, aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku pun tak tahu kenapa disembah aku.
Aku tak pernah suruh pun. Eh. Mereka yang nak sembah aku tak pernah perintah dan aku tak pernah tunjuk apa-apa tanda pun supaya mereka ni sembah aku. Aku tak pernah buat apa-apa. Jadi wahai Tuhan, aku berlepas diri daripada apa yang mereka sembah dengan aku pasal aku ni, dan biarlah mereka ni kepada Engkau ya Allah. Engkau lah putus apa yang kau nak buat. Jadi apa namanya? Jadi orang-orang yang menyembah ni dah tak tahu nak buat apa lah. Sebab apa? Siapa nak tolong dia? Kalau Tuhan yang mereka sembah sendiri pun bagi tahu di hadapan Allah, aku ni bukan Tuhan. Aku tak tahu menahu dan aku tak nak ambil tahu dan aku tak kisah. Bayangkan, siapa lagi nak tolong dia? Jadi akhirnya, walaupun nanti berhala nanti akan dicampakkan juga dalam neraka, sebab apa? Dalam neraka dia akan ada batu-batu berhala, tetapi nak bagi tahu bahawa akan ada waktu nanti di akhirat tuan-tuan, bahawa orang-orang yang musyrik nanti mereka akan cuba nak minta tolong dari Tuhan mereka, dan Tuhan mereka kata, aku tak nak tahu, aku tak ada kena-mengena. Jadi pada waktu itu siapa nak tolong mereka, dan akhirnya yang menyembah ini akan kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita bahawa apa yang akan berlaku, nak bagi tahu kepada kita bahawa berhala ini macam mana dia kat dunia, macam tu dia dekat akhirat. Iaitu dia tidak boleh memberi mudarat dan juga manfaat. Sampai ke akhirat nanti pun dia tidak akan mampu, ataupun benda-benda ni semua tidak akan mampu untuk memberi mudarat dan juga manfaat. Maknanya kat dunia pun dia tak boleh tolong, kat akhirat pun dia tak boleh tolong. Macam mana kat dunia yang kita sebut pada ayat sebelum tadi, Allah Ta'ala kata, kamu pergi tengok. Bila kamu doa, bila kamu minta dengan dia, apa respon? Dia macam tu juga. Dia senyap macam tu juga. Samalah nanti dekat akhirat, di mana bila kamu nak minta tolong dia, dia tak nak layan pun. Walaupun mungkin pada waktu nanti mereka akan berkata-kata, tapi berkata-kata bukan nak tolong kamu. Mereka akan diberi peluang oleh Allah untuk bercakap, tapi untuk menentang kamu. Mereka akan menafikan apa sahaja yang kamu puja tentang dia, kamu minta dengan dia, dia akan kata, ya Allah, kami tak pernah minta, kami tak pernah arah, kami tak pernah bagi tahu kepada makhluk-makhluk ni, kepada manusia ni untuk menyembah kami. Jadi kami berlepas tangan dan serahlah kepada kamu ya Allah untuk selesaikan mereka semua. Itu yang saya sebut tadi. Akhirnya khalidina fiha abada, mereka kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala selama-lamanya. Dan ayat yang berikut tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Apabila dibacakan kepada mereka, yakni orang-orang kafir itu, ayat-ayat Al-Quran yang ayat-ayat yang kami jelaskan, maka orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran akan berkata, sebaik saja disampaikan kepada mereka, ini ialah sihir yang nyata. Iaitu tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini dah bagi tahu kepada kita bahawa peringatan telah pun diberikan kepada mereka. Jalan telah pun dibukakan kepada mereka. Tidak akan ada nanti waktu bila di akhirat nanti berkata, ya Allah, kami ni tak dapat masuk Islam sebab agama Islam tak pernah sampai ke kami. Tak. Islam pernah sampai kepada kamu, dan zaman sekarang makin hebat teknologi tuan-tuan, sebenarnya lagi mudah untuk siapa saja untuk akses apa yang dia nak. Jadi kalau dia nak tentang Islam, dia ada jalan untuk dia mencari kebenaran. Kalau zaman dulu mungkin sukar, zaman sekarang makin mudah manusia untuk mendapat maklumat. Jadi dia sukar untuk bertanya, bagi tahu di hadapan Allah nanti bahawa dia tak ada tahu apa-apa tentang Islam. Mustahil tuan-tuan. Kalau dia nak cari, dia boleh jumpa, dan sangat senang. Sangat senang. Jadi Allah Taala sebut, wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinah, dibacakan kepada kamu. Maksudnya dia beritahu kepada kamu tentang Islam, tentang ketuhanan, tentang Allah ni macam mana, sifat-sifat Allah dan sebagainya. Kamu ada maklumat dan kamu boleh dapatkan maklumat tu kalau kamu nak. Jadi sekarang yang masalahnya kamu yang tolak. Itu yang Allah Taala sebut, qala alladziina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Mereka kata bahawa Al-Quran ni sihir, Nabi ni ahli sihir. Kenapa mereka kata benda semua? Ini adalah tanda penolakan, tanda tak nak. Macam zaman sekarang lah tuan-tuan. Manusia ada satu perangai, bila dia kalah hujah,
Dia kalah fakta, apa dia akan kata? Dia kata orang tu gila. Dia kata orang tu tak cerdik. Sebelum kau kata tak cerdik tu, kau bawa lah fakta kau. Dia tak boleh bawa. Jadi perangai manusia ni yang mengatakan orang sampai sekarang ni, dari zaman media sosial sekarang ni, gila, tak cerdik, macam-macam huruf B yang keluar semua lah. Jadi benda-benda tu semua ialah tanda, dan benda tu Allah Ta'ala dah beritahu dalam Quran dah ada dah. Zaman dulu lagi perangai ni dah ada dah. Sebelum ada media sosial lagi pun dah ada dah perangai ni. Jadi perangai manusia ni, manusia ada satu sifat buruk, iaitu namanya sombong. Bilakah sombong ni berlaku? Sombong ni berlaku antara tuan-tuan apabila dia tahu dia salah dan tidak mahu menerima kekurangan dia itu. Dia tidak mahu menerima hakikat yang dia salah. Padahal salah ni adalah biasa. Melakukan kesilapan, cara berfikir yang salah, itu biasalah. Sebab apa namanya manusia, kita akan melakukan kesilapan. Tetapi buruknya manusia, atau sebahagian daripada manusia, iaitu apabila dia melakukan kesilapan, dan dia sedar sebenarnya dia melakukan kesilapan, tetapi dia menafikan kesilapan itu dengan cara yang buruk, iaitu dengan cara dia merendah-rendahkan orang, main-main ke orang, menggunakan apa saja benda yang tidak sepatutnya orang yang salah itu buat. Jadi perkara ini Allah telah beritahu kepada kita dah lama dah, wahai Muhammad, dan sebelum zaman kamu pun Nabi-Nabi terdahulu pun dah lalu dah perangai yang sama. Jadi apa yang berlaku pada tahun-tahun moden ini sebenarnya telah pun berlaku berabad-abad lamanya. Perangai-perangai manusia ini memang dah macam tu dah. Yang mana perlu diperbaiki, kerana manusia tidak lari daripada melakukan kesilapan, dan jadilah manusia yang rendah diri untuk menerima kesilapan dan perbaiki diri dan jadi orang yang lebih baik dan orang yang lebih taat kepada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, perempuan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kita berhenti inilah ke ayat yang ke-6. InsyaAllah ta'ala, kepada ayat ke-7. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan kita akan datang pada bulan hadapan, kita akan diberikan kesempatan oleh Allah, kita akan bertemu sekali lagi, dan kemudian kita akan sambung dari ayat yang ke-7 dan seterusnya, dan pastinya banyak lagi pesanan-pesanan dan peringatan-peringatan dari Allah Jalla wa'ala yang perlu kita ambil maklum untuk kita jadikannya iktibar dan untuk kita bawa dalam kehidupan kita juga nanti, insyaAllah. Jadi wallahu a'lam, siru ala barakatillah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.